Sorakan puluhan ribu penyokong menggamatkan Stadium Sultan Ibrahim apabila Johor Darul Ta'zim FC membuktikan mereka bukan sekadar jago tempatan tetapi kuasa yang semakin digeruni di pentas Asia. Dalam aksi penuh dramatik dan debaran hingga ke minit akhir, Harimau Selatan menundukkan gergasi Jepun, Vissel Kobe, untuk mengesahkan tiket ke pusingan 16 terbaik AFC Champions League Elite. Johor Darul Ta'zim, JDT, menewaskan Vissel Kobe 1-0 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan Zon Timur Liga Juara-Juara Asia musim 2025-2026 di Stadium Sultan Ibrahim pada Selasa. Seperti dijangka, JDT menurunkan barisan terbaik dengan Andoni Zubia di posisi penjaga gol, Hector Havel mengemudi bahagian tengah dan Bergson da Silva mengetuai jentera serangan. Pelawat pula mempertaruhkan Shwichi Gonda di pintu gol, serta gandingan Jean Patrick dan Yuta Gok di bahagian hadapan. Seawal whistle permulaan, Harimau Selatan tampil garang dengan tempo tinggi. Bergson hampir menceriakan penyokong tuan rumah menerusi rembatan kencang, namun ketangkasan Shwichi Gonda menafikan percubaan tersebut. Marcos Guilhem turut memiliki peluang terbaik, tetapi rembatan beliau sedikit tersasar. Vissel Kobe tidak berdiam diri apabila Jean Patrick hampir mengejutkan tuan rumah pada minit ke-20, namun Andoni Zubia tangkas menepis percubaan tersebut. JDT sebenarnya berjaya menjaringkan gol menerusi nena, namun sorakan penyokong terhenti apabila jaringan itu dibatalkan akibat offside. Keputusan 0-0 kekal hingga tamat separuh masa pertama. Memasuki babak kedua, tekanan semakin memuncak. JDT terus mengasak dan sekali lagi dikecewakan apabila gol Marcos Guilhem pada minit ke-58 dibatalkan kerana offside. Situasi itu jelas menguji mental pemain Harimau Selatan, namun mereka tidak goyah. Jean Patrick hampir menghukum JDT pada minit ke-63, tetapi percubaannya tersasar. Akhirnya, kebuntuan terlerai pada minit ke-73. Pemain gantian, Jairo da Silva mencipta momen magis dengan umpanan cantik yang membuka ruang jaringan buat JDT. Gol tersebut cukup untuk memastikan kemenangan 1-0 dan mengesahkan kemarahan ke pusingan 16 terbaik tanpa perlu bergantung kepada keputusan pasukan lain. Whistle penamat disambut dengan sorakan gemuruh penyokong setia Harimau Selatan. Satu lagi malam bersejarah buat kelab dari selatan tanah air ini. JDT kini membuktikan bahawa mereka bukan sekadar mahu bersaing, tetapi benar-benar serius memburu kejayaan di pentas Asia musim ini.